Perempuan dengan steamboat dengan sos ala Sukian ni memang tak boleh pisah. Kalau berpisah ni boleh buat gaduh tau. Jadinya Kak Jemble nak share dengan korang steamboat mana yang best kat area Melaka ni. Yang bagusnya dekat sini dia punya susunan perapan tu elok je kemas, senang nak pilih. Ada ayam, daging kambing, lemak, daging syabu-syabu ni pun ada. Ada kerang, kupang, segala mak nenek seafood ada. Korang tengoklah pilihan bobola dia banyak tau. Sayur-sayur apa korang nak pilih je. Untuk harga yang ni korang kena alert lah. Harga dewasa RM36. Manakala untuk kanak-kanak, OKU dan warga emas harga dia RM26 sahaja. Yang bestnya tiada limit masa. Masa ni korang boleh santai-santai je masak. Bolehlah korang manfaatkan. Makan pos-pos sampai kenyang, sampai tersandar pun tak apa. Tapi korang jangan membazir pula tau. Sebab setiap 100 gram pembaziran akan kena denda RM10. Jadinya make sure korang makan sampai habis, sampai licin, okey? Kalau hari Minggu pula digalakkan untuk korang booking dulu tau. Sebab ramai tau. Nama kedai ni Mama Mia Steamboat dekat Masjid Tanah Melaka. Waktu cuti pula setiap hari Rabu. Nanti korang mention partner korang tau. Apa-apa pun jangan lupa follow Kak Jemble dulu, okey? Bye. Assalamualaikum.